Assalamualaikum, selamat pagi semua. Dah lama sangat saya tak buat video, bukan kecewa, bukan apa-apa. Ini pun video lama dah, masa puasa hari tu, termasuk hari raya lah. Masa ni kita orang ke Sibu nak tengok-tengok barang untuk hari raya. Masa ni dah tengah hari, dah kira jam 2 kita sampai dekat Sibu. Kita nak beli lauk untuk buka puasa teruslah. Nanti kita tak lalu dekat sini, kita lalu kat tempat lain dah. Jadi sebelum tu kita cari-cari dululah apa yang kita nak buka puasa petang ni. Dah lama kan saya tak buat video, tak tahulah nak cakap macam mana, kenapa. Tapi tak apa, yang penting sekarang ni saya buat balik. Ini saya ada masa sedikit lah saya buat video, walaupun video lama. Sekarang ni macam saya tak ada masa sangat nak buat video. Lagipun saya ada berjual juga. Dalam seminggu ada 3 kali lah saya berjual nasi pusuk, nasi lemak ikan bilis lah, macam tu. Okey, sekarang ni saya berada di dalam, apa nama kedai ni? Lupa saya nama kedai ni. Kita tengoklah barang-barang dah kat dalam ni, cantik-cantik semua. Yang tak cantik poket je. Tak apa, kita tengok-tengok je yang mana kita rasa kita berkenan. Okey, kita dah jumpa. Yang ni cantik. Saya suka sebenarnya. Cantik sangat-sangat saya tengok. Simple je. Dia dalam dia ada 6. Tempat bekas dia lah 6 dalam tu. Jadi kita boleh letak kek. Kalau ada 6 biji kek yang jenis lain-lain, kita boleh campur kat dalam tu. Jadi mudah kan? Tu harga dia, RM49.90. Tapi sebelum tu kita nak pusing, nak tengok dulu. Mana tahu kok ada yang lagi cantik, lagi lawa ke, ada sikit berpassion ke. Ni pun cantik lawa untuk tempat-tempat lauk. Ni pun ada. Yang ni dia ada silver sikit tepi-tepi dia. Harga RM79.90. Dia ada jenis 6 dengan 4 dekat dalam dia. Kalau tengok pada video saya ni, kelemahan saya ialah time ambil video ni. Saya kena perbaiki, betul tak? Tu lagi kelemahan saya, bercakap depan kamera masih kurang. Betul tak? Perlu diperbaiki juga. Dekat dalam ni, lagu dia kuat. Saya ikut copyright, jadi saya guna suara, suara belakang lah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Ini pun pertama kali kita orang datang kedai ni, tadi sesat. Lupa pula saya nama dia. MBS kalau tak silap saya, MBS nama dia. Tengok banyak barang. Kuali ada, ketel ada, pinggan, mangkuk semua ada. Lawa-lawa. Tapi kita hanya tengok-tengok je dululah. Ni pun lawa, tengok. RM29.90 je untuk 3 tingkat tu. Yang atas ni 79, tapi dia kaca lah. Tapi kita tengok-tengok sahaja ya. Ulang balik, kita tengok-tengok sahaja. Lain kali kita datang lagi, kita cari yang mana kita betul berkenan lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita ke Sibu lagi. Tengoklah, besar. Lagi satu, saya ambil video ni, saya cari yang tak ramai orang. Siapa yang suka mendekor-dekor tu pun ada, wallpaper pun ada, semua adalah. Dia kalau nak cakap semua lengkap lah. Harga pun berbaloi lah dengan bajet kita. Mana yang mana?
dah, ha. Mal. The imit maong. Boleh koyang. Iyalah. Kak Moang pun kena. Kak Moang pun kena dah. Plastik pakai buang ada. Semih dah. Betul ngamak ngah lai tu cakap tu dah mak kuah. Ha. Ni pun comel, tengok comel. Betul-betul comel yang ni. Ni padat pelan. 10. Tapi kita berkenan yang ini, tapi isi dalam dia 6. Dia ada body sikit. Ya. Yang ni. Yang ni ada 4 dalam dia, tapi kita ambil yang 6 box dekat dalam dia. Boleh isi untuk 6 jenis kek. Harga pun okey lah daripada yang kita mula-mula tengok tadi. Yang ni dia ada gold sikit kat tepi dia. Cantik lah, saya pun suka. Jadi kita dah habis fikir, tak tahu nak ambil yang mana. Sampai kampung nanti baru kita tengok yang mana kita ambil. Lakinan. Baju yang mana baju belah? Baju belah ayam puluk lebih. Kau ambil. Itu pasti itu. Alhamdulillah kita dah dekat kampung. Yang ni saya nak let go. Yang saya pegang tadi tu untuk dia punya telinga tepi-tepi dah. Dah ada pembeli. Saya nak hantar ke rumah kawan saya lah. Sebab tadi dia yang promosi. Jadi dah ada orang beli, saya nak hantar sekejap lagi. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Untuk pagi ni saya sangat-sangat sibuk sikit menjelang hari raya ni. Tengoklah aib-aib dekat dalam rumah ni. Allahu Akbar. Sekarang ni saya nak kemas dulu mana-mana yang patut. Nak pasang langsir ni. Yang ni diutamakan langsir. Yang tu saya belum unboxing lagi. Kita siapkan dululah. Tengok, saya dah lepas lipat baju semua. Jemur baju. Tinggal tu kita nak jemur dalam plastik DIY tu. Dengan yang ni lagi kita nak jemur. Tunggu yang tu kering sekejap lagi. Kita tukarlah. Dalam tu langsir. Minta maaf lah ya. Kalau aib-aib semua. Untuk menjelang raya ni terkeluar semua. Okey, kita nak buat kerja dulu. Nanti kita tengok macam mana hasil dia. Kita nak cepat ni sebab sekejap lagi suami saya nak balik dari laut. Takut saya tak cukup masa. Cepat-cepat kita buat yang apa? Yang penting. Alhamdulillah dah settle. Sekarang kita ada masa lagi nak unboxing. Jadi kita tak nak tunggu lama-lama. Kita unboxing terus sebelum suami saya balik dari laut lah. Sekarang ni duduk kampung. Suami saya jadi nelayan. Saya pula Alhamdulillah jual pagi-pagi nasi lemak pusuk. RM1 lah sebungkus untuk menambah pendapatan kita orang. Assalamualaikum. Okey, kita unboxing cepat-cepat lah. Takut nanti kita tak ada masa dah. Kita tengok apa yang kita beli dekat Sibu hari tu. Baru hari ni ada masa nak buat video. Okey. Kita mula dari sinilah. Kita halia, kari, bawang merah, cili kering, ada 2, cili kering pedas 1, cili kering gemuk 1 yang tak pedas. Dengan bawang putih sikit. Bahan-bahan untuk kita masak hari raya nanti. Dan bawang sebiji lagi.
kita beli ini juga, tak tahu siapa nama ni, untuk letak atas meja hari raya kita. Dan lagi ini apa nama tu, mak mentua kepada adik saya lah yang bagi saya kacang, ikan bilis dengan sagu mendong. Oi, sedap ni sagu ni. Lepas tu kita beli ni lah, sabun mandi ada 2, offer promosi. Okey, kita sambung lagi. Tadi ada orang bayar duit reload, duit top up lah. Apa lagi kita beli untuk hari raya ni? Ini bukan untuk hari raya lah, untuk hari-hari. Kita beli apa lagi untuk kita hari raya? Kita beli sikit je lah untuk tahun ini. Kita ala kadar je lah. Janji ada. Ni buah untuk letak atas meja. Lepas tu kita beli buah koci. Lepas tu buah-buahan ni kita beli yang sikit-sikit. Banyak jenis lah kita beli. Kita beli yang banyak jenis. Kita campur-campur. Koci putih pun kita dah beli dengan kacang-kacang. Jadi kacang. Lepas tu yang ni, ini paling saya suka makan. Setahun sekali je ada. Saya beli 3 paket. Nanti ada satu lagi. Nanti kita cari kat mana saya letak satu lagi. Yang ni buah-buah ni. Alahai, jatuh pun. Ini ada 3 paket saya beli. Apa nama dia ni? Kacang kuda goreng. Dalam ni saya rasa. Ni. Sebab sedap saya beli 3. Yang ni popok macam biasa lah. Lepas tu, ni ada lagi. Simpan kak. Nombor cover telefon. Lepas tu buah ni kita susun dulu. Ni buah ni kita ambil sikit-sikit je tahun ni, sebab tahun lepas banyak buah kita yang apa nama tu, ada lagi lebih. Kita jarang makan buah macam ni. Yang saya selalu makan ialah ini dengan inilah. Lepas tu kita beli untuk bakar-bakar. Dengan tak tahulah apa nama benda ni. Satu. Ni dia special. Dan yang ini ada YB yang bagi untuk setiap rumah di kampung saya. Dia orang akan dapat satu beg ni lah. Dalam dia ada 3 apa nama ni? Dodol, biskut. Bolehlah tambahan letak atas meja dengan biskut ni satu. YB Don dekat sini lah bagi untuk setiap rumah satu beg ni. Dan isi dalam dia ada 3. Ini special sikit untuk tahun ni. Saya suka. Tada! Ni untuk letak kek kita. Kita ada rezeki untuk beli yang kecil je. Tak apa. Yang kecil pun tak apa. Yang penting ada. Dan kita tengok macam mana dia. Ya. Nah, dia jadi macam ni. Dia macam ni, kecil je. Dalam dia ada 6 lah untuk tempat kek. Jadi 6 jenis kek boleh masukkan kat dalam sini. Ni dia penutup dia dengan dia punya dekat atas ni. Kita beli 2 set. Esok-esok kita malam ni kita buka lah. Dah. Lepas tu kita juga ada beli baju raya online. Ini dia baju saya dengan kakak. Nah,
Cantik tak? Satu pasang je untuk hari ni, untuk kali ni. Sebab hari tu ada beli satu pasang juga. Ini kita orang pakai satu set lah nanti hari raya pertama. Nanti kita nak basuh dia. Lepas tu kita iron dia. Tapi saya nak buang ni dulu lah, span dia dulu. Tahun ni kita tema teal blue. Alhamdulillah. Untuk tahun ni memang sangat bersederhana saja, macam tahun-tahun sebelumnya juga. Ni saya, ni kakak. Lepas tu ni tudung dia. Tapi kemungkinan tudung ni saya tak pakai dengan baju ni lah. Kita ada beli tudung lagi satu set untuk saya dengan kakak. Kita ambil yang warna ni, warna apa nama orang panggil saya pun tak tahu. Dan ini baju lelaki saya dengan anak lelaki saya. Nah, cantik tak? Alhamdulillah. Tapi saya silap tengok lah, saya ingat dia ada poket dekat bawah sini, rupanya dia ada kat atas ni je satu. Tapi tak apalah, tahun depan kita tengok berhati-hatilah. Tapi kain dia sedap, sama juga dengan kain baju kurung ni tadi, sedap. Dia tak panas. Nanti kita tengok kejadian dia hari raya. Lepas tu saya ada beli wallet satu. Tada! Saya beli macam ni. Saya suka ni sebab lembik. Ha, tengok. Okey lah. Nah, ni je untuk hari raya kita. Tengok langsir tu yang saya pasang tu, terbang menerbang dia. Saya punya tak ada masalah, alhamdulillah. Tahun lepas pun kita orang dah beli, tak ada masalah juga. Sebab tu saya kalau order online, saya berhati-hati tengok komen orang, jenis kain dia macam mana. Sebab saya jauh kan dekat Sarawak sini. Lepas tu dekat Sarawak pula, dekat apa nama tu, bahagian pulau pula. Memang kena berhati-hati kalau membeli barang online. Susah nak pergi balik ke bandar. Langsir ni saya macam ni dulu. Masih terbang menerbang je barang hari raya kita. Untuk tahun ni sangat bersederhana. Okey, sampai sini je lah video kita untuk kali ini. Saya nak mohon maaf disebabkan video ni video lama. Doakan saya semoga lepas ni saya bersemangat untuk buat video-video terbaru. Terima kasih kerana menonton video saya dari mula sampai akhir. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.